Oleh sebab itu, apabila seseorang ada pengalaman serangan buah jantung, sebaiknya adalah untuk pencegahan. Tetapi jika anda sudah menderita, sila pergi ke hospital terdekat dan dapatkan ECG dan echo. Dan rawatan, jika ia dilakukan dalam 1 jam pertama, kerosakan jantung boleh dicegah sepenuhnya. Ini kerana apabila bekalan darah tersumbat, semakin lama jantung menjadi iskemia, miokardium, otot dalam jantung akan rosak. Jika anda boleh pergi dalam masa 1 jam pertama ke doktor, hospital berdekatan dan membuka saluran darah dengan apa jua cara, sama ada dengan ubat atau dengan melakukan PCI primer, maka otot jantung boleh diselamatkan. Itulah sebabnya kami memanggil 1 jam pertama ini sebagai jam emas. Dan jika anda pergi dalam 1 jam pertama, maka mungkin kebanyakan kerosakan pada jantung boleh dicegah. Sebaliknya, jika anda fikir ia adalah gas, abaikan diri anda. Jangan pergi ke hospital tepat pada masanya, maka apabila anda semakin tertangguh, kerosakan pada jantung meningkat. Jika anda pergi selepas 6 hingga 12 jam, apa sahaja yang anda lakukan, miokardium jantung akan rosak dan ia tidak akan menjadi normal. Tetapi itulah sebabnya kita harus sentiasa sedar dalam pertolongan cemas seperti ubat seperti aspirin, clopidogrel atau ticagrelor pada masa kini harus diambil bersama statin. Pergi ke tempat berdekatan. Jika tempat seperti Apollo mempunyai kemudahan PCI utama, kami terus memasukkan kateter, mengeluarkan bekuan dan menjadikan saluran darah anda mengalir normal, mengelakkan kerosakan pada jantung. Jika kemudahan itu tiada, tenecteplase adalah ubat lain yang boleh diberikan di klinik kecil juga, selamat diberikan sebagai suntikan IV. Ia boleh membuka saluran darah jantung dalam 80% dan masih menghalang kerosakan yang berlaku pada jantung. Jadi sila ambil maklum tentang konsep golden hour ini. Dan bila-bila masa anda mengalami sakit dada, jangan tangguh terlalu lama. Pergi ke hospital terdekat dan cuba dapatkan rawatan dalam masa 1 jam supaya dapat mengelakkan kerosakan pada jantung dalam jangka masa panjang. Jadi sejika anda ikut perkara ini, kemungkinan besar anda masih boleh hidup dan menjalani kehidupan normal jika jantung tidak rosak walaupun selepas serangan jantung. Jadi kesedaran tentang golden hour ini adalah yang paling penting.